Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat 5 kita Unwanul Falah wa Unfanus Salah. Petunjuk bagi kejayaan dan permulaan bagi kebaikan. Yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Surat 5 tau. Dan makna wajib pada akal situ. Okey, baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan makna wajib pada akal itu barang yang tiada terupa pada akal oleh ketiadaannya. Kenapa masuk ketiadaannya? Tidak berlakunya. Hak tu makna ketiadaannya. Jadi wajib pada akal itu barang yang tiada terupa pada akal oleh ketiadaannya nya barang yang kalau bahasa moden sikit, wajib pada akal barang yang yakni sesuatu tiada terupa pada akal, tak boleh nak fikir, tak boleh nak bayang oleh ketiadaannya, oleh tidak berlakunya. Hak tu benda sesuatu yang cannot break, benda hak kita tak boleh nak pada hidup ekor ni. Tak faham? Benda yang kita tak boleh nak, otak kita tak boleh nak proses benda tu tidak berlaku. Otak kita, pemikiran kita tak boleh nak terima, boleh terima. Boleh. Mala yatasawwaru fi akli, perkara yang tidak tergambar pada fikiran kita, wujud adamuhu, tidaknya. Maksud dia mesti berlaku. Mesti berlaku. Dan makna mustahil pada akal itu barang yang tiada terupa pada akal adanya. Adanya makna dia berlakunya. Ketiadaannya tadi tidak berlakunya. Gitu baru tu. Dan makna harus pada akal itu barang yang terupa pada akal adanya dan ketiadaannya. Boleh terima belaka adanya, berlakunya, dan ketiadaannya, tidak berlakunya. Okey, baik. Jadi nak cerita tentang hukum akal ini, iaitu di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk membezakan kita dengan binatang ialah akal. Yang mana dia kerja dia ialah idraku, satu malakah, satu sifat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk detect benda ni betul, benda ni salah, benda ni benar, benda ni salah. Hak tu dipanggil akal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Satu malakah, satu sifat pendapat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita detect, benda ni betul ni, benda ni salah ni. Hak tu mengapa dinamakan akal. Dan setiap benda yang Allah Ta'ala dan setiap benda yang akal dapat, jawapan ni salah satu daripada 3 sahaja. Tak kira lah berkaitan dengan ketuhanan ke, berkaitan dengan manusia ke, setiap benda kita detect salah satu daripada 3 sahaja. Jadi kenapa hak 3 tu? Nombor 1 wajib, nombor 2 mustahil, nombor 3 harus. Okey, dia panggil wajib, mustahil dan harus. Okey, baik. Jadi kalau nak detail sikit lagi, dia sebenarnya bukan wajib. Hukum akalnya ialah wujud. Bukan mustahil adalah, tapi hak betul dia ialah istihalah. Bukan jawaz, bukan jaiz, tapi ialah jawaz. Jadi setiap benda yang wajib pasti dia wujud. Setiap benda yang mustahil pasti dia istihalah. Gitu je. Tu perbahasan dalam sikit lah. Cuma secara nak mudah je, hukum akal terbahagi kepada 3, wajib, mustahil dengan harus. Baik. Wajib pada akal itu barang yang tiada terupa pada akal oleh ketiadaannya.
Maksud dia ialah otak kita tak boleh terima dia tak ada. Ayat mudah dia mesti berlaku. Macam kita ni duduk masuk dalam ruang ni, mesti kita mengambil tempat. Boleh tak kita mari kelas tapi tak duduk mana-mana ruang dalam kelas ni? Siapa dia nama? Kak Zizi, siapa dia tahu? Osor kan? Tengok gang Imam Zizi lah. Zizi mari tak duduk mana ruang ni? Boleh tak kita? Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tu benda yang berjising. Bila kata berjising mesti wajib memerlukan kepada ruang. Gitu. Dan mana mustahil pada akal itu barang yang tiada terupa pada akal adanya, boleh berlakunya. Okey, benda mustahil ni ramai orang tukar kita harus bagi kita pejang, harus bagi kita celek. Setuju tak setuju? Setuju. Kita boleh jadi learning kita celek, boleh jadi kita pejang. Baik, salah satu. Boleh tak nak berlaku pejang dengan jelek dalam satu masa? Tak boleh. Tak boleh ni kita boleh bayang tak orang kata tak boleh tu. Kita boleh tak jalan atas air? Tak boleh. Tapi boleh bayang tak kita boleh jalan atas air? Boleh kan? Mana jalan atas air? Payahlah air kita duduk atas tu jalan atas tu tau. Tu boleh bayang, tak ada masalah. Mana pejang dengan jelek? Boleh bayang tak? Tak, pejang dengan jelek boleh berlaku tak? Cuba pejang pada jelek boleh tak berlaku pejang dengan jelek dalam satu masa? Pejang dengan jelek dalam satu masa. Cuba tengok. Buat tak boleh, bayang pun tak boleh. Hak tu dia panggil ma la yatasawwaru fi aqli wujuduhu. Perkara yang tidak tergambar pada akal fikiran kita boleh berlakunya. Hak tu dia panggil mustahil. Tapi ada benda yang mustahil boleh jadi berlaku. Macam dia. Boleh jadi mustahil tapi boleh jadi berlaku. Lagu mana sebelah lembu dak mampu, dak mati. Mana dak mampu? Mana? Mustahil tak mustahil? Korban lagi malam-malam putul lah tak mampu berlari. Makan rupuk oleh adik. Mana? Mustahil tak mustahil? Tak mustahil. Mustahil, tapi mustahil dari sudut adat. Tapi dari sudut akal ialah harus. Okey, jadi benda yang malai tasawwaru fi aqli wujuduhu ni memang kita bayang pun tak lagi. Tak, memang tak boleh dah bayang. Dia panggil wujud perkara yang tidak dapat dibayang. Tu gitu. Kalau lembu tadi sebelah tak mampu, tak ada masalah. Sebelah lembu tak mampu, boleh bayang tak? Boleh je dia makan nasi di jalan gagak. Tu tak ada masalah. Kalau gitu tu bukan mustahil akal tapi mustahil adat. Okey, baik. Dan yang ketiga harus pada akal itu barang yang terupa pada akal adanya dan ketiadaannya. Dia perkara yang boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku. Ada air sini, bang air sini kita kau ni. Okey, jadi air diri. Barakallah fiik. Mulai jadi tadi ni. Okey, baik. Jadi untuk ngaji sifat 20 ni kita kena faham dia panggil hukum akal. Hak ni yang paling tinggi sekali kita kena faham. Hukum akal. Mana hak kita baca saat ni? Hak kita baca saat ni. Jadi hukum akal ni kita belajar dia ada tiga. Nombor satu wajib. Nombor dua mustahil.
Nombor 3 harus. Mana je gitu? Harus. Baik, selagi hak kita kena main, contoh dia. Ada benda yang wajib pada akal, contoh untuk Tuhan. Ada contoh untuk makhluk. Nak kita kena main. Contoh untuk Tuhan, contoh untuk makhluk. Contoh untuk Tuhan, contoh untuk makhluk. Oh, padahal pakai benda ni boleh baru dak hilang. Tidak kena tulis semua tak? Okey, baik. Hukum akal ada 3. Wajib, mustahil, harus. Ni wajib mustahil harus ni mana kita nak guna? Wajib mustahil harus ni ataupun hukum akal ni dekat tajuk sifat ngaji 20 kita nak pakai. Ni nak guna sangat. Kalau kita tak faham ni, ngaji tajuk sifat 20 tu tak faham dah. Tak lulus dah. Tak faham ni sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Kita tak faham hukum akal ni jeng dah situ. Tak kira ada PhD tak PhD, ada tak ngaji benda ni memang tak faham. Biasa jumpa lah doktor-doktor sembah-sembah dia tak ngaji. Lepas tu dia kata, siapa yang mewajibkan hukum akal ni? Sifat wajib bagi Allah Ta'ala, siapa yang mewajibkan? Dia nak bahas tapi dia tak ngaji. Jadi hukum akal ni kita kena main sangat-sangat sebab dekat tajuk tu, sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Hak nombor 2 kita nak guna sangat. Kalau kita nak main, kita akan jadi bolok dekat takluk sifat ma'ani. Takluk sifat ma'ani. Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam tu dia ada dipanggil perbahasan takluk berkait dengan benda ni. Kalau kita tak faham, kita akan berkabur gagal-gagal tak tahu ikut mana. Jadi hak hukum akal ni hak ni lah hak biasa hak nak guna sangat dekat tajuk, dekat takluk sifat takluk sifat ma'ani. Okey, baik. Seterusnya, contoh untuk Tuhan sifat 20 lah. Contoh untuk makhluk jiring, bertempat. Ni contoh dia sifat wajib lah. Sifat 20 kita cover. Makhluk jirim bertempat. Kalau mustahil bagi Tuhan, lawang sifat mustahil, sifat wajib tulis. Sifat wajib, ni sifat mustahil. Lepas tu mustahil bagi makhluk jirim tapi tidak bertempat. Jirim tapi tidak bertempat. Hak ni lawang dia. Ni jirim bertempat, mustahil jirim tidak bertempat. Harus Tuhan buat mungkin. Buat mungkin. Harus bagi makhluk celek atau pejang, gerak atau diam. Salah satu. Tak ada. Makhluk ada tapi tak ada belaka dua ni. Mustahil. Ada belaka dua ni seketak. Mustahil. Dia mesti ada salah satu. Hak tu kita kena faham. Baik. Lepas tu hak selagi yang nak kena faham ni ialah satu level. Maksud satu level ialah kok ilmu ni. Maksud satu level ialah dia sama-sama dari sudut akal sifat mustahil, jiring tapi tidak bertempat. Okey, ni satu level. Masuk satu level dalam akal kita, Tuhan lemah dengan jirim tidak bertempat tu satu level. Dia sama-sama tidak akan berlaku sama sekali.
Tahu? Hak ni kenapa mustahil? Tak akan berlaku sama sekali. Tak akan berlaku sama sekali. Ni mesti mesti berlaku. Ni boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak. Boleh jadi berlaku, boleh tidak. Okey, baik. Ni selevel. Allah Ta'ala ada dengan jirim bertempat satu level. Dari sudut mana? Akal kita khabar mesti berlaku. Nak khabar tak berlaku, tak boleh. Hak ni kena mahal. Tuhan lemah dengan jirim tidak bertempat satu level. Maksud satu level ialah dia tak akan berlaku sama sekali. Dan yang ketiga ialah Tuhan buat mungkin dengan celak, dengan pejang, harus bagi kita salah satu. Dia satu level. Satu kumpulan dia panggil. Satu kumpulan mana? Ni geng haru. Ni geng mustahil. Ni geng wajib. Jadi bila kita khabar Allah Ta'ala tu ada dengan jirim bertempat tu sama level. Dari sudut akal kita yang mengatakan ya mesti jirim bertempat, ya mesti Allah Ta'ala itu ada. Gitu. Mustahil Allah Ta'ala lemah. Ya, mustahil Allah Ta'ala lemah. Ya, mustahil jirim ada tapi tidak bertempat. Okey. Faham tu? Boleh hadang tak boleh hadang? Kalau boleh hadang nak tambah sikit lagi. Dia punya cabang ada 6 cabang lagi. Okey. Bila wajib mustahil aku faham? Hak balik haruh ni pula. Haruh untuk makhluk pula Okey. Hak dekat ni pula ni. Hak perkara yang haruh ni pula. Dia terbit 3 hukum pula. Nombor 1 hukum aridi nama dia. Okey. Hak daripada haruh saja. Maksud dia setiap contoh hak duduk bawah ni akan datang, kita boleh jawab dia harus pada akal ataupun kita jawab hukum aridi. Dan ada di bawah dia hukum adat. Dan ada di bawah dia hukum syarak. Syarak. Hak hukum aridi ialah hukum yang berlandaskan janji Tuhan. Mari daripada janji Allah atau Rasul. Benda yang Allah Ta'ala janji, benda yang Rasul janji, itulah dia panggil hukum aridi. Hukum adat ialah 2 kali berlaku ke atas. Ni dalam kurungan ni dipanggil hakim ni. Ni hakim dia adat. Ni hakim dia janji Tuhan. Ni hakim dia. Ni hakim dia. Hukum syarak hakim dia ialah Allah. Ni hakim dia ialah akal. Ni dia punya hakim dia. Baik. Dekat hukum aridi ada 3 pula. Ada wajib aridi, ada mustahil, ada harus. Hukum adat ada 3. Wajib, mustahil, harus. Hukum syarak ada 5.
wajib, sunat, haram, makruh dengan harus. Jadi semua duduk bawah ni tak kira contoh dia. Hak ni wajib berlaku hukum aridi kiamat contoh. Kiamat termasuk wajib haridi, wajib aridi. Hak tu dari sudut hukum aridi, tapi dari sudut akal harus aridi. Hak tu kita kena faham. Ni dia boleh dua hukum. Kiamat ni dia kita boleh cover hukum aridi dan dia boleh juga harus aridi. Ataupun tak berlaku kiamat. Tidak berlaku kiamat. Tidak berlaku kiamat sining. Tak berlaku kiamat. Mustahil tak? Mustahil benda? Mustahil aridi. Tapi dia sudut akal harus aridi. Kita percaya Tuhan Maha Kuasa. Ke mana dia nak bagi kiamat tak kiamat. Jadi hak tu dia panggil mustahil aridi. Tapi dalam masa yang sama dia adalah harus pada akal. Lambat sikit kiamat. Khabar kiamat hari Jumaat. Ni hari Sabtu Jumaat. Tak? Cepat atau lambat kiamat. Tak, yang masyhur khabar kiamat hari Jumaat kan? Ni tengok hari Sabtu. Harus tak? Harus aridi. Dan dia juga harus pada akal. Okey, biar boleh beza. Hukum adat gitu juga. Hukum adat ni adat ada. Api membakar. Wajib tak? Wajib. Api tidak membakar. Mustahil. Api tidak membakar. Mustahil. Hukum adat. Harus mana? Harus pada adat Kenapa? Kenapa harus pada adat? Kenapa? Kata Nabi Ibrahim, mana? Mustahil. Mustahil. Harus pada adat. Makan 2 pinggang kenyang. Sepinggang. Makan 1 pinggang kenyang. Kenyang lagi ni, pinggang. Ni. Kenyang tau? Pinggang ke 2 pinggang macam ni ikut adat, sepinggang kenyang dah. Ikut adat. Tapi ada juga pinggang tak kenyang, 2 pinggang tak kenyang, 3 kenyang bela punya. Jadi boleh ya? Boleh jadi. Hak asasnya ialah sepinggang kenyang. 2 pinggang wajib kenyang. 3 pinggang wajib sepinggang mana kita nak guna mustahil. Wajib kenyang 3 pinggang contoh. Mustahil 3 pinggang tak kenyang-kenyang. Mustahil. Hak ni 2 pinggang. Ataupun sepinggang harus kenyang. Hak tu berkaitan dengan hukum adat. Tapi ni semua duduk bawah harus pada akal. Boleh jadi tak 10 pinggang tak kenyang-kenyang? Boleh jadi harus. Tapi kalau ikut adat mustahil. Gitulah. Gitu juga dengan wajib solat. Harus saja wajib solat, tapi syarat suruh wajib solat dia jadi wajib. Okey, baik. Jadi hak ni kaitan. Jadi ada berapa contoh Kalau kita nak kira ni ataupun kira kita ambil wajib ni Ambil wajib ni sedua ataupun tak kira ni dah apa. Kita kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke-6 ni contoh dia ada hukum tersendiri, tapi dalam masa yang sama dia duduk pada harus pada akal. Jadi hak kita nak ngaji malam ni hak mana? Hak kita ngaji hak atas ni. Hukum yang tertinggi sekali, yang bila kita faham ada pecahan-pecahan. Baik, dan dia akan masuk perbahasan sifat wajib bagi Allah Ta'ala hak ning. Kita nak ngaji hak ni ni. Memang tujuan dibuat Mario ni nak ngaji hak ning sahaja. Okey, baik.
Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Tengok. Maka setengah mana ni? Baik. Dan mustahil atas Allah Ta'ala mana tadi? Dan mana harus pada akal itu barang yang terupa pada akal adanya dan ketiadaannya. Tu lah contoh dia. Ada untuk Tuhan, ada contoh untuk makhluk. Habis. Maka wajib pada akal bagi Allah Ta'ala. Maka wajib pada akal ni selepas kita fikir. Lepas kita fikir. Tulis gitu. Wajib pada akal selepas kita tilik dan fikir. Selepas kita buat kajian. Itulah. Khilaf ulama lah. Kalau di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi, walaupun tak ada orang yang menyampaikan, memang wajib kena kenal Tuhan. Kalau di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau di sisi Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari, kena ada orang yang menyampaikan, kena ada rasul baru wajib. Itu khilaf antara wajib kenal Tuhan dan kena ada orang khabar kedok. Kalau di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi, orang yang berakal mesti kena kenal Tuhan walaupun tak ada orang khabar. Kalau di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari, kena ada orang khabar, kena ada rasul. Okey, baik. Jadi mana tadi? Maka wajib pada syarat sini bukan. Maka wajib pada akal ni. Dia ayat dah. Maka wajib pada akal selepas fikir dan tilik bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya yang maha mulia. Secara asasnya kita yang mempunyai akal fikiran yang sihat, mesti kita mengatakan iktikad, merut percaya, duduk dalam mindset kita punya kepercayaan Allah Ta'ala hak kita sembah ada sifat kesempurnaan. Berapa? Allahu a'lam. Tapi semua sifat kesempurnaan milik Allah Ta'ala belaka. Hak tu hak nombor satu. Dan mustahil atas Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan. Takkan nak bering, tak boleh terima, tak akan berlaku sama sekali bahawasanya ada walaupun sikit daripada sifat kekurangan pada zat Allah Ta'ala. Ni dia bagi iktikad secara benda iktikad secara minggu lepas kita ada buat di tu bang. Bukan, iktikad secara benda. Ni iktikad secara ijmali dia bagi. Iktikad secara ijmali. Kan lepas kita cerita iktikad percaya kepada Allah ada dua cara, secara ijmali dengan secara tafsili. Dia kata maka wajib pada akal iktikad bahawasanya Allah Ta'ala mempunyai sifat kesempurnaan, tak ada padanya sifat kekurangan. Berapa? Wallahu a'lam. Hak tu dia panggil iktikad secara ijmali, secara umum. Sah dah imam. Sah dah imam. Okey, baik. Maka setengah. Tulis sikit dah apa? Nak tulis mana iktikad ijmali Tulis mana-mana. Janji dua baris tu nak cerita tentang iktikad ijmali. Tengok. Faham mana iktikad ijmali? Tengok. Maka setengah daripada sifat kesempurnaan tu, setengah tu. Nak khabar sifat kesempurnaan ni ada banyak. Bukan 20 tu je, bukan 13 tu je. Setengah hak jenis dak ngaji dia khabar, sifat Tuhan ni 20 je khabar. Sikit tahu. Padahal Allah Ta'ala menyifatkan dia 99.
Tahu? Nama Allah Ta'ala 99. 99 satu je nama zat. Orang lain semua nama sifat. Tahu? Tiba-tiba warning ngaji 20 je sifat. Sikit. Tu pun mujur dia jumpa 20. Jumpa 13 sikit lagi. Okey, sikit lagi. Baik, tengok. Nak tengok faham tak faham? Maka setengah daripada sifat kesempurnaan. Jadi 20 je ke? Tak, ada banyak. Ni baru mari setengah baru kita ngaji ni. Gitu. Tapi setengah ni merangkumi belaka. Dia panggil ummahatus sifat, dia panggil ibu bagi segala sifat-sifat. Termasuklah Asmaul Husna tu dirangkumkan jadi duduk dalam 20 ni. Gitu. Walaupun ada 99 nama, tapi dipack lagi, dikecilkan lagi supaya kita mudah nak apa. Gitu je. Maka setengah daripada sifat kesempurnaan itu 13 sifat. 13 je. Bukan ngaji sifat 20 lah kita je. Ngaji sifat 13 rupanya. Hak tu lah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, pendapat yang disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Kitab mana tak lama-lama ngaji sifat 13 Tahu tak? Tak nak rasa ngaji sifat 13 ni. Kenapa kita ada kita tak baca tu ngaji sifat 13 kau. Kitab baru ni, kitab tahun 2005 baru kita tu. Telur tua. Tu ada Kedah. Tu ngaji sifat 13 kau. Astagfirullahalazim. Mubtadi. Kifayatul Mubtadi nama kitab ni. Itu sifat 13 kau. Baik. Jadi 13 ni dipanggil pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Yang disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Gitulah. Jadi hak kata sifat kesempurnaan tu banyak. Learning wajib juga kita ambil 13 saja. Hak wajib kita ambil tahu 13. 13 sifat wajib. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Baik, wajib sini wajib benda pula wajib ni jangan tukar. Macam mana ada perkataan atas lepas dia. Wajib atas tiap-tiap. Itu wajib syarak. Makna dia buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Ma talaba syarat, talaba jaziman. Perkara yang dituntut oleh syariat sebagai tuntutan yang sungguh-sungguh. Sekira-kira kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat kita dah dosa. Baik. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia akan setengah sifat kesempurnaan tu. Ataupun 13 sifat tu atas jalan tafsir. Hak kata tahu 13 ni dia panggil atas jalan tafsir. Jadi susunan ayat hak mudah faham. Setiap mukallaf wajib kenal Tuhan. Kenal Tuhan ada secara ijmali, ada secara tafsili. Hak ijmali Itika Allah Ta'ala ada sifat kesempurnaan, tak ada sifat kekurangan. Hak secara tafsili ada 13 ikut kitab ni. Gitulah. Dengan makna hak kata wajib tahu secara tafsir tu, jika ditanyakan dia bukan dengan mana jalan tafsir tu, dengan mana jalan tafsir tu, dia nak huraian jalan tafsir tu. Dengan makna jika ditanyakan dia seseorang daripada tiap-tiap satu segala sifat itu, hak 13 tu lah, nescaya mengaku ia dengan wujubnya, wajibnya. Wajib pada akal tu, wajib pada akal. Wujudnya bukan wujud mana ada ni, wujud yang mana mesti. Bagi Allah Ta'ala, dan tiada ia seseorang ingkar akan dia akan sifat 13 tu sekali-kali. Hak tu mana secara tafsir.
Dia reti, tahu sesa. Dalam kitab Syarah Faridah dikabur setakat tahu saja. Kalau ngapa saja fasik lagi dikabur. Fasik lagi. Tak cukup lagi. Kena ambil faham. Faham. Kena reti. Okey, baik. Jadi ni kita nak ambil reti dah ni. Kita nak ambil tahu dah. Tapi sesunang kaki besar tu kena ingat benda. Bukanlah wajib kena Tuhan. Ada dua, ijmali tafsili. Hak ijmali umum, hak tafsili 3 belah daripada hak umum tu. Baik. Lepas tu hak lagu mana tafsili? Tahu 1/1. Tahu satu lagu mana? Hak berkaitan dengan makrifah sebelum ni. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqi'an andali. Tu kita buat belaka dah hak minggu lepas. Baik. Tengok dia nak cerita sesuai. Pertama daripada sifat yang 3 belah itu. Menapa? Wujud artinya ada. Menapa? Iaitu perkara yang diiktibarkan dia. Apa diiktibarkan dia? Dipahamkan dia kita. Dipahamkan dia kan sifat wujud tu pada zat Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Dan dimulahazahkan dia. Sudah. Apa pula? Dan dimulahazahkan dia padanya tiada lebih daripada mulahazah zatnya yang maha mulia. Jangan dah ni. Dan dinamakan wujud ini sifat nafsiyah. Artinya sifat yang dibangsakan. Baik. Dimulahazah. Kenapa ada mulahazah? Dimension. Bahasa putih dimension. Kenapa mulahazah? Peringatan lah. Kenapa mulahazah bahasa ni? Kalau mention, kenapa mention? Sebutan. Kenapa ya? Kaitan. Okey. Menyebut ke? Benda-benda tu lah. Mulahazah benda tu dah. Okey. Dan disebutkan dia sifat wujud padanya tiada lebih daripada mulahazahkan zatnya dengan yang maha mulia. Okey, baik. Lain ni sifat wujud ni dia kita mulahazah, kita faham sahaja ada pada zat. Habis setakat tu saja. Dia bukan macam sifat ma'ani, dia ada takluk pula. Waktu mana mulahazah je. Dimensionkan dia sifat wujud ni untuk nak khabar ada pada zat. Tu saja. Allah Ta'ala itu ada. Tak ada nak lebih-lebih sifat ada ni bila dia ada. Dia apa? Buat makhluk kenapa? Tak ada bahas cara tu. Dan ni iktikad Allah Ta'ala itu ada. Kita faham dia ada. Itu sahaja. Waktu mana mulahazah. Okey, baik. Sekali lagi. Wujud artinya ada. Wujud bahasa Arab, bahasa Melayu dia ada. Jelas itu. Iaitu perkara yang diiktibarkan dia. Ni hak kata amrun iktibari. Amrun iktibari. Amrul itibari benda jenis faham sahaja, tapi hak muktamad dia adalah hal. Hal nafsiyah nama dia. Tak kira
Dan ni wujud-wujud hak kata ada pada zat Allah Ta'ala tu perkara yang diiktibarkan dia, yang diambil kira, yang kita faham saja. Kenapa masuk faham saja? Whiteboard ada tak dalam kelas ni? Ada. Ada tak ada pada whiteboard tu? Hak tu mana iktibar. Nak khabar kita nampak tak ada? Nampak ada ke nampak whiteboard Ada nampak? Okey, lain ni kita nampak whiteboard. Ada tidak nampak? Ada, kita faham sahaja. Jadi hak tu dikendaki dengan diiktibarkan dia. Maksud dia ialah bila adanya whiteboard, maka kita faham adalah sifat ada pada whiteboard. Kalau tahu luar whiteboard ni ada tak whiteboard? Tak ada. Ada tak sifat ada pada whiteboard dalam kelas ni? Tak ada apa-apa. Dah whiteboard tu tak ada. Jadi ada tak rimah dalam kelas ni? Kenapa tak ada rimah? Ada rimah tu tak ada. Whiteboard ada tak? Kenapa? Sebab dia ada kita. Tapi ada tak? Nampak tak ada pada whiteboard tu? Tak nampak, tapi faham tak? Apa faham dia ada? Sebab dia ada. Sebab zat dia tu ada. Tu dia kata iktibarkan dia. Okey, baik. Perkara diiktibarkan dia pada zat Tuhan Subhanahu Wa Ta'ala dan dimulahazahkan dia padanya. Dimulahazahkan dia padanya tu tak faham. Dia tu dia siapa dia? Dan dimulahazahkan dia sifat wujud tau. Padanya, pada zat Tuhan. Betul tak? Pada zat tiada lebih daripada mulahazahkan zatnya yang maha mulia. Dimensionkan di apa diingatkan lah. Kalau ikut mulahazah ni ialah peringatan. Habis dan dinamakan dia wujud ini sifat nafsiyah. Sebab apa sifat nafsiyah? Erti sifat nafsiyah, sifat yang dibangsakan kepada nafsi dengan makna nafsi tu zat. Dia nak semua lah. Yang dibangsakan kepada nafsi dengan makna nafsi tu zat. Habis lepas itu kau malu. Kerana tiada lebih ia sifat wujud daripada zat. Dia tak lebih wujud pada zat. Baik, sifat yang pertama janda mula-mula ni. Ini nak tulis Kalau kitab lain dikeranakan dengan satu kerana. Okey. Okey, baik. Lain ni kita ngaji sifat wujud. Nombor satu ialah, kenapa dia tahu? Terjemahan dulu. Terjemah. Kenapa makna wujud? Ada. Habis cerita situ. Kenapa makna ada di khabar? Dan yang itu diiktibarkan dia pada zat Tuhan. Kita khabar jenis ataupun poin yang kedua ialah diiktibarkan jenis faham sahaja ada pada zat. Okey. Ini faham sahaja ada pada zat. Hak tu mana diiktibarkan. Iktibarkan. Diambil kira kita faham saja dia ada pada zat.
Dan dimulahazahkan dia, dimulahazah ni kurang sikit. Padanya pada zat tiada lebih daripada dimulahazahkan zatnya yang maha mulia. Jadi, mengapa saya 2? 3. Fokus ia hanya pada zat. Makna dia mana? Fokus ia hanya pada zat. Kalau zat ada, kalau zat itu ada, adalah di dia. Fokus ia hanya pada zat. Ia ni kembali pada mana? Sifat wujud lah. Fokus ia hanya pada zat. Apa makna dia? Fokus ia hanya pada zat. Jika zat ada, maka ia ada. Jika zat tiada, maka ia tiada. Ia ni boleh pada siapa? Sifat wujud. Okey, baik. Dimulahazahkan dia zatnya yang maha mulia. Dan dinamakan wujud ini sifat nafsiyah. Okey. Poin yang kedua pula. Ni benda nombor 2 pula ni dia panggil benda bahagian sifat 20 tau. Bahagian sifat 20. Bahagian sifat 20 terbagi pada 4. Dia termasuk dalam sifat nafsiyah. Sebab apa dia termasuk dalam nafsiyah? Kan dia kaburkan nafsiyah. Nombor 1 kita faham bentuk nafsiyah dia dulu. Okey, nafsiyah. Nafsiyah ni dia ada 2 Ada nafsi tambah yah. Ni. Baik. Nafsi mana dia benda? Zat. Yah mana dia benda? Mek yah. Kenapa yah? Yang dibangsakan. Terjemahan dia yang dibangsakan. Yah ni nama dia ya nisbah, nama dia ya nisbah. Baik. Jadi bila kata nafsiyah, yang dibangsakan kepada nafsi, yang dibangsakan kepada zat. Poin mana? Poin ni. Yang dibangsakan kepada zat, maksud dia kalau zat ada tak dia? Ada. Kalau zat tak ada yang. Sebab itulah dinamakan dia sifat nafsiyah. Faham? Jadi dia berkait 100% dengan benda. Tadi dok imarang lah ni. Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab rimah tak ada. Jadi nak ukur ada ke tak ada? Ada tak zat tu? Tak ada. Jadi tu dia panggil nafsiyah, yang dibangsakan kepada zat. Ni dari sudut perbahasan bahasa baru ni. Mengapa dikatakan wujud ni termasuk nafsiyah? Kalau kita pecah dia nafsiyah. Macam biasa. Benda apa Kalau rasa orang putih benda apa? Malaysian. Benda apa Malaysian? EN belakang. Benda apa? Orang Malaysia. Lama ni. EN dengan Yah ni sama ya? Islamik. Islamik. Dia kena IK belakang. Sama kok. Ya. Dia ada 3 part. Benda yang dia, macam yang nisbah kali kuasa orang putih lah. History ni. Tak ingat tapi yang maksud dia benda yang dinisbahkan kepada zat. Kita pun boleh baca nak panggil lubuk lesung yah ke benda apa. Yang dinisbah kepada kan lubuk boleh tengok apa Al-Yamani belakang tu apa dia tak ni Ustaz
Al-Sungi tu. Al-Basuri. Benda tu tu. Ya nisbah belakang tu. Tak nampak? Ustaz ni? Ustaz Kamal Razam Al-Basuri tu. Benda tu tu. Benda-benda ya nisbah. Ya dinisbah. Buat pun boleh tak nama buat mesti. Tak, dia dibangsakan kepada benda. Okey, baik. Jadi zat nafsiyah yang dibangsakan kepada zat. Sebab apa khabar wujud yang dikatakan dibangsakan zat? Hanya di mulahazah dengan zat tadi itulah. Yang makna dia jika zat ada maka dia ada. Kalau zat tak ada maka dia tak ada. Sebab tu dia panggil sifat nafsiyah. Okey. Artinya sifat yang dibangsakan kepada nafsi ni dengan makna zat. Mak nafsi ni terjemahan dia ialah zat. Kerana tiada lebih ia sifat wujud daripada zat. Hanya berkait dengan zat 100%. Gitu sahaja. Okey, baik. Dan mustahil lawannya, iaitu adam, artinya ketiadaan ada. Ketiadaan ada. Ada lawan dia benda? Tak ada. Ada lawan dia? Tak ada. Baik, wujudiah ada ke tak ada wujudiah? Wujudiah ada. Lawan bagi wujudiah apa? Amrun iktibari. Ada ke tak ada amrun iktibari ni? Ada lah. Lawan bagi wujudiah apa? Hal. Ada ke tak ada hal? Tak ada lah. Sifat hak tak ada sungguh kenapa? Makdum. Okey, baik. Ni hak dalam sikit lagi. Ni nak bahas tentang perkataan lawang situ. Ada awang dia benda? Ada. Cuma makna tak ada 3. Amrul itibari tak ada. Enggak macam benda tadi? Ada tadi hak. Kita faham saja, dia tak ada pada whiteboard, kita faham saja. Hal keadaan. Enggak, whiteboard warna putih, keadaan dia warna putih. Kita nampak tak keadaan? Tak, hanya kita faham saja. Baik, makdum ni bulat. Bulat pada whiteboard ni ada ke tak ada? Tak ada. Tak? Tu memang tak ada sungguh kan? Bulat tak ada sungguh. Hal ada tapi kita faham. Amrul itibari ada tapi kita faham. Jadi kekuatan hak kata tak ada, hak dikatakan adam tu ketiadaan. Kenapa? Ketiadaan ada tu hak mana saja? Hak ning sahaja. Masuk tak ning? Tak masuk. Masuk tak ning? Ada. Jadi ada lawan tak ada. Hak ni dah dia panggil akhasun min naqid. Baik dah. Akhasun min naqid. Kenapa akhasun min naqid? Ini nak bahas tentang perkataan lawang tu. Naqid ni istilah lawang yang digunakan perkataan tidak. Laju lawan dia benda? Slow. Laju lawan dia benda? Tidak laju boleh tak? Boleh tak kan? Laju, slow, laju, tidak laju. Maknanya saya betul? Betul belaka. Cuma kalau laju lawang tidak laju, laju lawang tidak laju. Hak ni dia panggil nakid. Okey. Laju kalau lawan dia slow, ni dia panggil musawalin nakid. Musawalin nakid.
Tu biarlah hak ni. Dan ni nak suruh faham ni dulu ni. Bila ada tidak, benda apa mana dia? Nakid. Nakid ni lawang lah. Lawang. Hadir lawang dia benda? Tidak hadir. Tidak hadir tu dia panggil mana? Nakid. Tahu mana dia nakid? Dia ada perkataan tidak. Faham ke tak faham? Tak faham, nakid kena bang. Nakid tak faham? Tidak faham. Nakid lah. Tahu mana dia nakid? Tidak. Dah nyamuk. Jadi, benda apa nakid? Sama je perkataan tidak. Hadir tidak hadir. Faham tak faham? Mari tak mari. Laju tak laju. Sama putih tak putih. Itu semua dipanggil nakid. Nakid tu panggil lawang yang ada guna perkataan nakid. Okay. Jadi kalau hak ni, kalau ikut nakid dia benda apa? Ada lawang dia tak ada. Tak ada hak manusia tu. Makdum ataupun adami dalam bahasa Arab dia. Tu Adam tu. Adam tu. Adam tu. Mana dia tak ada ketiadaan ada. Nak suruh faham hak ni. Bukan hal, bukan amrun ittibari. Tiba-tiba pergi ikut tu pula. Dan dalil wujud itu panjang. Kita babi. Dan dalil wujud itu. Sebab apa kena belajar dalil? Supaya duduk level makrifah. Sebab tu kena tahu dalil. Kalau ikut kitab saja tak tahu dalil, dia panggil benda taklid. Kalau gitu kita kena tahu dah dalil. Dan dalil wujud Allah Ta'ala segala mana? Dan dalil wujud Allah Ta'ala segala makhluk ini. Gitu. Cara baca dia gitu. Mana dalil wujud Allah Ta'ala? Segala makhluk ini. Daripada lil bayang. Untuk menerangkan makhluk tu, dia panggil lil bayang. Daripada tu lil bayang, min lil bayang. Daripada segala langit dan bumi. Ada langit menunjukkan ada Tuhan, ada bumi menunjukkan ada Tuhan, dan barang yang antara keduanya, langit dan bumi itu menunjukkan ada Tuhan. Kerana makhluk ini ada ia makhluk kemudian daripada ketiadaan. Ada kemudian daripada tak ada, dia panggil benda. Tulis sikit. Ada ia kemudian daripada ketiadaan, dipanggil baharu. Dia panggil baharu. Baik. Dan tiap-tiap barang yang ada kemudian daripada ketiadaan ataupun ayat mudah dia baharu, itu tak dapat tiada daripada ada yang mengadakan dia. Asal tak ada bagi jadi ada. Mesti ada pencipta yang mengadakan dia. Maka makhluk ini ada mereka makhluk yang mengadakan dia, iaitulah yang bernama dengan Allah. Kalau ikut akal kita tak tubik lagi nama Allah. Asal tak ada baru jadi ada, menunjukkan ada pencipta. Siapa pencipta saja baru. Lepas tu tilik Quran dan hadis, barulah tubik nama dia Allah. Maka sabitlah, lepas kita fikir, kita ni asal tak ada, baru jadi ada, menunjukkan kita ada pencipta. Pencipta kita siapa? Tengok Quran hadis, nama dia Allah. Maka sabitlah, tetaplah ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habislah. Jadi itu dipanggil dalil. Makhluk ini asal tak ada, baru ada. Atau nama dia baharu. Setiap nama baharu ada pencipta. Bila kata ada pencipta, siapa dia? Tengok Quran hadis, nama dia Allah. Kalau gitu wajiblah kita ni ada, wajiblah Allah Ta'ala itu ada. Mustahil dia tak
Tak ada. Kena tambah sikit lagi. Sabitlah ada Allah Subhanahu Wa Taala, tambah sikit lagi. Mustahil ia tiada. Baru kemah kami dalam teka. Sabitlah ada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih sikit mustahil ia tiada. Pacak. Pacak kita punya akidah. Dan sifat yang kedua, Allahu a'lam. Sejam ke kita baca? Ke lebih? Sejam cukup? Oh, Masya Allah. Allahu a'lam. Ada soalan? Kita tengok ni nak tengok kita Aqidatul Najin lah. Yang ni tak ada payah nak bahasa je. Ada soalan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin.